bagi pasukan wanita negara Kamal. Untuk update terkini Kamal, silakan. Sudah kena api kan tu? Venue Esports di mana ini merupakan tempat pasukan lelaki kita tewas ke atas Filipina pada pagi tadi. Itu orang katakan jangkaan sebenarnya kerana pasukan Filipina menurunkan pasukan terkuat iaitu juara dunia untuk lawan dengan pasukan negara kita. Tetapi sekarang sedang berlangsung pasukan wanita pula kita sedang berada di belakang. Melawan Filipina juga mereka berada 3-2 di hadapan. Jika pasukan Malaysia tewas satu lagi perlawanan, kita perlu api untuk mendapatkan perak untuk menangkan pasukan kita. Jadi Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you kakak. Cantik lebar. Cek dulu dia tengok dia punya anak. Congrats, Gisbel turns 11. boleh lihat kepada perjalanan mereka hingga ke final. Wah, potong sudah. Potong. Juara dunia merupakan Indonesia. Jalan supaya tidak menasi. Wah. Sepatutnya di atas lintas Malaysia mampu Bisa menjadi ulang potong kek lama sudah saya tidak pernah. juga kerana ketika ini tekanan berada di Malaysia untuk Malaysia apabila mereka perlu memenangi perlawanan selepas ini untuk membawa ke perlawanan penentuan. Tapi saya pasti mereka mampu melakukannya dan mendapatkan emas untuk Nanti mau yang banyak kali. Dari lagi. Dia ada wow. Thank you. Memilih. Kejap. tempat duduk dengan bahagian Nah, sudah ada banyak tu. sangat dekat. Wow. Ini kan dia kasih habis kalau itu banyak. Wow. Jangan kali kan. Boleh dikatakan Thank you. Saya mau nasi. Tapi apabila Malaysia dapat comeback, dapat melakukan kebangkitan untuk menang ke atas Singapura itu ibarat